Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, alhamdulillah tunggu lagi dekat channel aku hari ni. Alright game, macam mana apa tengok tajuk aku hari ni, mana aku nak review dekat kampung sebiji motor daripada Hot Wheels lah. Yang ni motor Ducati 1199 Panigale. Okay, so siapa kolektor motor Panigale ni ataupun motor Ducati, apa boleh tengok video ni lah. Okay, so jom aku review dekat kampung Ducati Panigale ni. Okay guys, so aku akan review dekat hampa Ducati 1199 Panigale. Dia ada banyak jenis variant Ducati kan. Tapi untuk video kali ni aku nak review dekat hampa Ducati 1199 Panigale warna merah. Dia ada banyak color, nanti aku akan letak link Shopee yang boleh pilih apa nak, color putih ada, warna putih merah ada, merah putih ada, hitam ada, silver ada, macam-macam color lah, apa boleh beli nanti. Okay, so first kali aku tunjuk dekat hampa dia punya kad. Aku beritahu siap, kad dia tak memang kad dia memang tak cantik lah sebab yang ni collection lama. Aku tunjuk dulu dekat hampa benda ni. Okey, yang ni tahun 2017. So hampa pun faham lah kan, tahun 2017 kan. Okey, so kad dia memang kad belacan. Soft corner memang parak lah. Tu nampak. Atas cantik, jehuk lawa. Tapi yang ni ada crease lah. Ada urat. Nampak. Bengkok lah. Tapi dia punya motor dalam masih cantik. Aku tak kisah pasal kad ni. Yang penting murah dan dapat dia punya motor yang cantik. Okay, so kita review dia punya motor. So ni motor Ducati Cross, ada livery. Bawah tu tulis Hot Wheels. Yang tulisan Ducati 1199 Panigale. Spoiler lawa ni. Yang ni apa? Dia lebar spoiler. Spoiler lebar. So kalau apa buka dia punya kad ni, blister ni, apa boleh dudukkan motor ni dekat atas ni lah, meja ataupun apa-apa tempat yang rata. Dia boleh buat macam tu. Tapi macam biasa lah, yang ni ada side mirror, yang ni tak ada side mirror. Tapi kad dia memang lusuh teruk lah. Aku rasa macam nak buka lah main motor ni, nak luluskan dia lah. Okay, dah ni macam tahun 2025 ada motor, tapi motor yang biasa lah, orang tak minat sangat. Yang aku pernah review sebenarnya yang motor pernah ada. Aku pernah ada motor untuk tahun 2025 ni, tapi aku tak pernah review lagi kat mana aku letak motor tu. Okay, ada. Aku pernah review dekat apa motor ni. Okay, untuk tahun 2025 kan, yang ni aku dapat Honda CB750 Cafe. Ini Cafe Racer lah. Tapi yang ni orang tak minat, kalau dekat pack pun tak ada orang nak beli sangat yang ni. Tapi yang ni untuk tahun 2017 memang hot seller lah ni, hot item. Tapi sayang Hot Wheels dah stop production untuk motor ni. Aku harap lepas ni ada lagi lah orang Hot Wheels buat kelab motor ni untuk harga yang lagi marhain ataupun lagi mampu milik lah. Okay, so untuk detailing aku memang suka untuk motor ni, memang cantik lah. Alright, so siapa nak beli Hot Wheels Ducati 1199 Panigale ni, aku letak link Shopee kat bawah ni. Apa boleh pilih lah warna apa nak, dia ada banyak color. Variant color dia banyak. Apa tak payah risau, tak payah pening lah. Alright, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Ca pagi ni.